Assalamualaikum pergi kebun. Anak saya belikan bekal untuk pergi kebun, tapi menunya nampak moden sangat. Tak apa, jom kami bawa pergi kebun makan dengan ulam. Kali ni ulam yang kami ambil tak sama dengan ulam yang lepas. Ulam kali ni pucuk selasih, pucuk beluntas dan pucuk berbuas. Yang tak suka makan berbuas ni, ulam mentah-mentah boleh celur dulu. Bos kebun ambil kelapa muda. Saya ambil juga kangkung yang muda. Kangkung muda ni memang saya suka, rangut bila buat ulam. Makanan yang anak saya beli ni nampaknya tak pedas langsung. Saya petik cili api sikit. Kali ni saya ambil cekur batik untuk ulam. Terima kasih yang tegur saya, jangan digunting pucuk cekur ni untuk jaga rhizomnya, cabut saja untuk makan buat ulam. Pucuk markisa pun saya ambil buat ulam. Yang ini sambung nyawa batik. Yang lepas saya ambil kacang panjang, kali ni saya ambil kacang botor. Ambil sikit pucuk mulberry dan pucuk kari yang banyak khasiat. Dah nampak tengik burung, terus ambil sekali dan juga ambil bunga telang. Kalau tadi sambung nyawa batik, yang ni sambung nyawa hijau. Okey, konon dah cukup lah. Sekali lalu di ulam Mak Wan, saya petik ulam Mak Wan ni untuk buat ulam. Petik itu sikit, petik ini sikit, lama-lama penuh juga bakul ni. Menu moden ni kena dengan ulam ni memang sedap. Hari ni bos kebun aja makan nasi, saya makan lauk je. Ada salmon grill dan lauk lain yang sedap. Lauk moden ni dimakan dengan ulam memang sedap. Tekak Melayu tetap nak pedas, jadi saya makan dengan cili api. Satu kenikmatan dapat makan macam ni. Tutup hidangan dengan air kelapa. Alhamdulillah.